kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi bersama kami teman realiti menghiburkan di Nasi Lemak Kopi Nasi Lemak Kopi Nasi Lemak Kopi Dan sekarang kita rasa macam gembira sangat sebab Gembira ada sangat. hero. Ada hero bersama kita. Bukan hero Malaya, Bukan. tapi hero kepada diri sendiri dan juga hero yang sedang popular dekat YouTube. Tapi saya percaya hero ini memberikan inspirasi dan juga semangat dan juga motivasi kepada mereka yang menonton dan juga mengetahui apakah kisah hero ini. Kita saksikan bingkisan. Dekat rumah saya ni ada lebih kurang 23-24 ekor. Semuanya adalah kucing-kucing terbiar. Jadi kesemuanya memang saya banyak yang saya jumpa dekat tepi jalan lah. Jadi dalam pada itu yang mana sakit memang saya bawa balik lah. Yang mana saya bawa balik dan saya bawa pergi klinik untuk dirawat. Ada juga yang saya carikan keluarga kat untuk mereka. Jadi yang mana bila saya ambil tu tak ada keluarga angkat dapat dicari, jadi saya terus bela lah sampai sekarang. Darah masih keluar ke macam mana? Okey, masa tu saya nampak dia punya, apa yang saya nampak, dia punya luka ni dah kering. Okey, mungkin sebab kena panas ke, sebab tengah hari dalam dua suku macam tu. Lepas tu dekat lantai tu ada macam apa cairan lah yang dah kering lah, berwarna merah lah. Masa tu saya rasa darah lah. Kiranya bukan jumpa asal dia dah kudung, tetapi dia dipotong kaki dan orang Memang campak nampak kat dipotong situ. lah. Saya tak nampak. Memang tahu dipotong lah. Memang daripada struktur kaki dia tu memang tahu dipotong lah. Sebab masa saya rasa dia punya, masa saya save, selamatkan dia tu, saya rasa tulang dia memang ada macam tertajam sikit lah. Dia terkeluar, dia tak perfect. Jadi nampak macam ada serpihan macam selumbar tau. Kalau kita pegang dia tajam. So kiranya orang potong kaki dia, campak kat situ dan awak terjumpa. Itu cerita dia. Cerita dia sebenar. Tapi betul, siapa yang melakukan perkara begini, kalau dapat ditangkap, patut dihukum dengan sekeras-kerasnya. Ini adalah satu kes penderaan tentang hidupan yang haiwan yang bernyawa sebenarnya. Hero ada bersama dengan kita. Okey, salah satu gambar dekat situ, haiwan yang dilupuskan. Yang Boleh cerita sikit? Haiwan tu nak dilupuskan macam mana? Macam ni. Pada 6 Disember 2012, saya telah menubuhkan NGO yang dinamakan Pertubuhan Aktivis Haiwan, dalam singkatan HERO lah. Jadi kami ada 7 anggota, kami panggil tim HERO. Di mana setiap minggu, setiap hari Khamis, kami akan pergi ke sebuah
Pusat Kurungan Haiwan di Kuala Lumpur, Setapak. Jadi operasi kami adalah untuk mengeluarkan kucing-kucing yang diadu oleh penduduk setempat. Di mana pihak berkuasa menerima aduan, mereka akan menangkap kucing-kucing yang berkeliaran lah, tak kira lah yang mana nampak tu dia terus angkat lah. So bila dia letak kat pusat kurungan, kalau tak dituntut dalam masa 7 hari, maka mereka akan dilupuskan lah. Dibunuh lah maknanya? Dibunuh lah. Saya tak tahu lah metod macam mana dibunuh, disuntik mati ke, saya tak pastilah. Tapi itulah yang saya tahu. Jadi telah dah 11 bulan kami setelah pergi telah ambil kucing tersebut. So totalnya lebih kurang kami dah selamatkan selama 11 bulan tu, kami dah selamatkan dalam hampir 700 ekor. 700 ekor? Ya. Okey, ke mana 700 ekor tu pergi? Dalam masa berapa lama? 11 bulan? 11 bulan. Okey, ada yang mati sebab sakit, ada yang adoption. Ni apa dia buat ni? Apa dia buat ni? So ada yang ini. Aku tak boleh tengok. Ini dekat luar negara ni. Dia dera kucing. Dijual kucing. Ini di luar negara lah, di negara China. Tapi dekat, jangan terkejutlah, dekat Malaysia pun dah ada sebenarnya isu-isu macam ni. Saya dapat menerima banyaklah aduan mengenai isu-isu makan eksotik yang makan anjing, makan kucing. Jadi bagi saya perkara-perkara macam ni bukan perkara yang biasa untuk masyarakat Malaysia ni. Jadi saya rasa elok benda macam ni kita kena kuat kuasa akta lah. Ya, betul. Saya setuju. Ini adalah satu barbarism lah. Walaupun saya ni segan dengan kucing, tapi bila ada manusia, bukan manusia lah, bila dah buat macam ni, ada orang, ada entahlah nak cakap apa, yang sanggup buat haiwan macam ni. Tengok. Tak boleh tengok ah. Dekat Malaysia pun dah ada macam ni. Sebagai pencinta kucing, Hairi, bila ada situasi macam ni, bila ada yang awak nampak, apa awak rasa? Memang geram. Kalau misal kata macam ni lah, saya kalau nampak kekejaman berlaku di hadapan saya, kalau tak guna mulut, saya guna tangan lah. Saya guna tangan tu bukan niat untuk mencederakan siapa-siapa, tapi saya untuk menegah. Kita perlu meleraikan benda tu semua. Tapi kalau misal kata si pendera tu melawan, so saya akan guna, kita protect lah diri kita. Tapi takkan kita nak biar je kan, sebab ini ada satu kekejaman. Betul. Sebab saya dah teliti bahawa penderaan terhadap haiwan, sesiapa yang boleh yang terlihat, mereka boleh adukan kepada polis, buat laporan di bawah seksyen boleh buat laporan di bawah seksyen 429 mendatangkan khianat kepada haiwan. Seksyen 429 Kanun Kesiasaan. Okey, kita nak cerita tentang hero itu sendiri. Setelah dia tiada dua belah kaki di hadapannya, bayangkan macam mana dia ingin meneruskan kehidupan. Mujur ada Hairi di sini untuk orang kata tu mengajar pun dia juga, Hairi. Apa yang anda lakukan kepada hero yang hadir pada hari ini? Kucing hero ni jantan lah. Mestilah jantan hero. Jantan lah nama pun hero. Okey. Tu dia. Nampak tak kepala dia? Boleh bawa keluar tak? Sekejap. Dia nak makan tu. Macam mana kehidupan dia seharian macam kucing-kucing lain, ada perbezaan tak? Ya, banyak beza. Apa contohnya? Okey, contohnya hero kalau makan dia tak boleh campur dengan kucing lain lah, sebab dia akan miss lah. Kucing lain akan sapu makanan dia lah. Dah besar dah. Berapa tahun dah dia ni? 3 tahun. Bulan 8 ni dah bulan 5. Tahun ni dah 8 tahun dah. 8 tahun dah? Ya, 8 tahun dah. Lagi apakah perbezaan berbanding apa keistimewaan dia mungkin? Okey, keistimewaan dia adalah seekor kucing yang sangat manja lah. Sangat manja. Dengan saya je dia manja, dengan orang lain dia tak manja. Oh ya ke? Saya pun tak tahulah kenapa. Jadi kalau dia tidur, dia tahu dia hero, dia tahu siapa hero dia. Awaklah hero dia. Cuma masa saya ambil dia tu, banyaklah kisah-kisah. Saya tengah susah, dia ada bersama saya. Masa tu belum kahwin lagi. So time dia senang, kami senang pun, dialah yang mencetuskan rasa macam. Pernah tak rasa hero ni menyusahkan hidup awak? Macam awak kerja ke, nanti nak balik ada komitmen, terbayangkan hero nak balik kasih makan apa semua? Tak pernah. Memang tak ada? Sebab saya dah tanam azam. So lepas saya hidup hero tu, saya selamatkan kucing banyak. Tak kira lah apa yang kekangan saya hadapi, saya akan buat jugalah. Masa awak cari isteri, calon isteri mesti seorang yang suka ataupun sayang kucing ke, atau macam mana? Okey, isteri saya memang daripada kecil dibesarkan dengan kucing. Mak mertua saya pun suka kucing. Mak dengan ayah saya pun selalu bawa balik kucing daripada jalan, bawa balik ke rumah. So saya inspired by my parents lah. Kalau dapat isteri macam aku
Nasib baik jumpa orang rumah yang suka kucing juga. Ya. Aduh, kalau dapat macam AG ni tak tahulah. Bukan, dia segan sikit. Okey. Dia bukan takut, dia segan. Cuba letak sini. tengok. Okey. I okey. Boleh pegang Boleh. Okey, Pegang apakah kepala je. kelainan dia, perkelainan, keistimewaan dia? Keistimewaan dia, okey. Macam misal katalah setiap orang tu mesti ada rasa stres dan sebagainya. Okey, contohlah kalau macam bila kita berumah tangga ni, kadang-kadang ada berlaku pergolakan dan sebagainya. Tapi bila saya pandang hero ataupun isteri saya pandang hero, dia akan rasa tenang. mendatangkan satu rasa saya tak boleh nak cakap macam mana tu. Kalau ada orang nak beli, Dia harga macam yang pengikat. tidak ternilai. Ada orang nak beli. Sebelum ni nak ada jaga. saya pernah menerima email lah, inbox dalam YouTube masa tu dia kata dia nak beli hero lah. Jadi masa tu saya tak layan email tu, tapi email tu bukan daripada dalam Malaysia, daripada luar negara. Luar negara. Walaupun harga dia banyak tinggi, memang sayang tetap sayang. Saya tak, sebab hero bukan untuk dijual, not for sale. Hero bukan untuk dijual. Antara komen-komen di Facebook, Zul Malni Yusof, orang yang zalimi kucing ni hati mereka dah buta tentang kasih sayang haiwan, malah dia merasakan kasih sayang hanya pada manusia sahaja. Okey, antara kiriman-kiriman lain, tak patutlah dia orang ni kes dera dah lah tu. Apa salahnya bagi makanan nak dapat pahala lagi. Okey, memang betul. Baik, Stella. Okey, nama kucing saya Romeo. Romeo seekor kucing yang comel dan bijak. Time hari tu ada orang nak curi bateri kereta kat luar rumah. Dan Romi nampak. Romi kejutkan mak kat bilik. Romi cakar pintu dan menjerit. Lepas tu Romi terus lari ke pintu. Dan mak ikut. Sekali lepas tu mak nampak pencuri tu. Mak jerit, pencuri tu lari. Tapi Romi dah hilang. Alah, Romi dah hilang. Sebenarnya kucing ni banyak dia punya Kesian membantu kita lah. Okey, boleh tak saya nak tengok hero berjalan kat depan tu? Mungkin kamera boleh ambil. Okey, sekejap lagi kita akan masak-masak. Sekarang sebelum kita berhenti berehat buat seketika, kita saksikan hero berjalan terlebih dahulu. Tak apa, okey. Jangan ke mana-mana. Kalau ke sana tak apa. Mak jalan kat Angka Haji. Hero. Licin kesian dia. Kita berehat dulu. Alamak. Kucing garu. Comel. Keistimewaan kan? Kopi O, nasi lemak